Siapa yang baru nak mulakan tabungan emas, sedangkan bajet duit cuma ngam-ngam dapat beli 100 gram? Patutnya dia tak sesuai beli 100 gram. Beli yang pertama itu sepatutnya beli dalam 20 gram hingga ke 30 gram sahaja, bukan selonggok 100 gram sebegini. Prinsipnya, beli sikit-sikit dalam jangka masa panjang. Kita akan dapat harga purata yang rendah. Mulakan dulu untuk dapatkan benchmark harga. Lepas tu fokus tambah ilmu. Lepas tu tuan-puan, baru tambah lagi tabungan sikit-sikit seiring bertambahnya ilmu. Yang kedua, beli emas sepatutnya guna duit simpanan jangka masa panjang. Sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Bukan duit yang kita nak pakai dalam masa yang terdekat. Maksudnya, kalau harga jatuh dalam jangka masa pendek, kita tak kisah pun. Sebab memang duit itu nak disimpan untuk jangka masa panjang. Bukan sahaja kalau harga emas jatuh, malah harga emas naik mencanak sekalipun, kita memang tak akan jual. Kecuali dalam 3 keadaan sahaja. Bukan saja-saja jual, hanya semata-mata harga emas naik. Penyimpan emas berilmu tak akan jual emas kecuali untuk tujuan tambah kekayaan dan hal yang penting sahaja. Nampak tak perbezaan dia tuan-puan? Jadi bagi tuan-puan nak mula menabung emas, mudah saja. Pertama, tuan-puan boleh follow saya. Yang kedua, tuan-puan boleh rujuk di bio saya, isi barang sign up, dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.